Mak, maafkan saya, mak. Bila mak kata aku maafkan kau, itulah hari yang paling bahagia bagi seorang anak. Cari tuan-tuan mak ayah. Kalau tak ada mak ayah, cari mak mentua, pak mentua. Mak mentua, pak mentua. Pergi jumpa tuan-tuan, cium tangannya. Abang, harta boleh cari bang. Mak ayah tak ada ganti. Dia lagi toyak. Dia angkat-angkat. Ingui penuh terbau aku. Kita pun tak kata apa. Dia duduk tu. Saya kata, abang balik bang. Mak ayah tak ada ganti. Harta boleh cari bang. Saya nak balik ustaz. Saya kata balik insyaAllah. Petang tu tuan-tuan, dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon. Mak ayah dia lunas lah. Ni cerita bukan rekaan. Cerita betul. Dia balik tuan-tuan. Dia parking. Rupanya 16 tahun tak balik. Mak ni duk tunggu lama dah. Siapa tak sayang anak, jangan bohong. Duk tunggu ya. Bila takkan mak nak pergi rumah anak. Betul tak? Mak ni ayah ni ada ego juga. Jadi dia tunggu. Hang anak takkanlah aku nak pergi jumpa hang. Hang man, rupanya tunggu-tunggu anak balik. Dia kata saya duduk dalam kereta. Mak saya tengok-tengok sampai depan laman. Mak saya buka pintu lari ni. Bukan nak halau saya. Pergi buka pintu saya, tarik tangan saya peluk. Lalu bisik kat telinga saya. Pasal apa hang tak balik? Dia kata aku dah maaf hang 16 tahun dah. Dia kata ustaz, saya menangis ustaz. Menangis ustaz. Rupa-rupanya saya tak balik 16 tahun. Ayah saya lumpuh. Ayah saya tengok saya balik. Dia pegang tungkat gagah jalan. Sampai kat pintu, tak boleh bergerak dah. Saya meluru kat ayah. Saya pegang tungkat, saya tak tepi. Saya peluk. Ayah saya kata, wahai anakku, aku maaf hang lah 16 tahun. Pasal apa tak balik? Tiba-tiba mak saya mai daripada belakang ni. Peluk kami 3 orang. Serentak mereka sebut, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagia lah hidup saya. Bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari yang paling bahagia lah hidup saya. Bukan hari pertama saya dapat anak. Hari yang paling bahagia lah hidup saya. Bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia lah hidup saya. Bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Ustaz, itulah satu kebahagiaan. Bang, raya ni bang. Siapa ada mak ayah, balik dulu jumpa mak ayah. Cium tangan dia. Bang, minta maaf bang. Ini satu kebahagiaan bagi mak dan ayah. Kalau tak ada mak ayah, cari orang yang alim dalam taman kita ni. Siapa paling alim? Pergi jumpa dulu. Sebab kita boleh baca Quran. Kita boleh faham agama. Bukan kerana kita. Tapi kerana orang alim ni. Minta restu bang.